Siasatan terhadap insiden serangan asid terhadap pemain bola sepak kebangsaan Faisal Halim pada Mei tahun lepas telah diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut atau NFA. Jabatan Peguam Negara EAGC memaklumkan keputusan tersebut melalui sepucuk surat bertarikh 18 Februari tahun ini. Surat berkenaan menyatakan bahawa polis tidak menemui sebarang bukti atau petunjuk yang boleh mengaitkan mana-mana individu sebagai suspek dalam kes ini. Peguam Faisal, Nik Zaris Nik Mustafa berkata, segala usaha siasatan yang dijalankan tidak membuahkan hasil. Faisal Halim meluahkan rasa kecewa terhadap hasil siasatan tersebut yang mana pihak peguam kini sedang berbincang dengan Faisal untuk menentukan langkah susulan. Pada 5 Mei tahun lepas, Faisal pemain sayap Selangor FC melecur tahap 4 akibat serangan asid dan menjalani 4 pembedahan bagi merawat kecederaan yang dialaminya. Sepanjang siasatan, polis telah merekodkan kenyataan daripada 23 individu dan menahan 3 suspek namun tiada bukti yang dapat dikaitkan dengan serangan tersebut.